Normas ajak pergi Damaskus. Dia kata sebab sebelum puasa. Aku pun tak tahu kenapa semua sebelum puasa dia nak makan. Sebelum puasa itulah inilah ni. Sekarang dia ajak aku pergi Damaskus. Yang sampai 2 hari sayang order. Banyaknya. Saya order banyak makanan. Kenapa sampai order banyak-banyak? Siapa nak makan? Sebab nak makan puas-puas sebelum puasa. Saya bukan puasa pun. Tapi habis puasa. So tak lah. Banyaknya sayang. Biar betul saya nak melantak ni. Banyak ni siapa nak makan? Sayang nak makan? Dulu tekak ada satu. Sekarang dah ada 2 tekak. Tekak siapa lagi satu? Tekak siapa ni Riz? Dalam perut ni siapa? Habis, sorry tau. Tadi kan tak habis saya minta. Tak apa sayang, tak apa. Tak apa, untuk sayang dengan anak tak apa. Lepas tu ni nak bagi siapa? Mana? Ni. Bagi guard. Tak apa ke saya tak suka ke habis ke? Tak apa, Macam kita bazir. sedekah dekat guard. Tak. Demi anak dengan sayang, tak. Everything, okay? Sebab saya rasa bersalah. Sebab tadi saya nak makan, saya tamak. Lepas tu orang tamak kan selalu rugi. Tak pula, saya kan baby yang nak makan tadi kan dengan sayang. Nak makan, nak rasa-rasa. Dah jom. Okay? Love you. Leh, dah jalan comel.